I think one of the biggest issue yang kita lelaki hadapi adalah dari segi resolusi konflik. Kerana kalau lihat trajektori daripada cara kita dibesarkan, secara umum, on average kita dibesarkan memang menjadi lelaki yang keras. Lelaki kan? You. Anything dia, jom, gaduh. You. Anything dia, gaduh. Lagi You. kalau dari segi culture Melayu kita ni. Saya dengan 6 beradik pun memang kita orang bergaduh, tumbuk sepak biasa je. Sebab kalau kita keluar marah, orang ingat kita marah. Tapi kita sebenarnya sedih atau kecewa atau takut atau kita rasa jealous. Beware lah kalau sampai ke tahap tu dia punya hubungannya is not a good sign. It's not a good sign. Assalamualaikum, selamat datang ke episod baru Borak-Borak Rumah Tangga di mana kita akan bincangkan pelbagai isu berkenaan dengan perkahwinan. Saya selaku hos anda, Zafrul Nordin, pengasas My Sakinah. Hari ini akan membawa satu topik yang sangat penting kepada para suami dan para isteri, iaitu komunikasi dan ataupun conflict resolution. Ya. Komunikasi dalam sebuah rumah tangga boleh menjadi make or break kepada satu rumah tangga itu. Ya. Jadi komunikasi saya boleh pecahkan kepada komunikasi secara verbal, komunikasi secara non-verbal, apa yang dikatakan, apa yang tidak dikatakan, dan apabila anda ada konflik, cara anda untuk menyelesaikan konflik itu boleh membawa, kalau dibuat salah, boleh membawa kepada tawar hati, dan kalau lama-lama tawar hati itu, boleh membawa kepada perceraian. Oleh itu, kita telah menjemput satu pakar yang sangat dikenali di tanah air kita, ya, dalam dunia pra-perkahwinan dan rumah tangga, iaitu Tuan Aiman Azlan, okay? Lebih dikenali sebagai Aiman Azlan juga, ataupun Bro Aiman, ataupun Kaunselor Aiman. Boleh. Doktor je belum lagi. Doktor je belum lagi. InsyaAllah saya rasa saya dengar-dengar khabar angin lah kan. Akan datang insyaAllah. InsyaAllah. Jadi Tuan Aiman, mungkin Tuan Aiman boleh memperkenalkan diri. Mungkin ada, saya tahu Tuan Aiman pun banyak sangat follower, semua dah kenal. Tapi ada juga mungkin hari ini ada pendengar baru. Mesti ada. Tuan Aiman dari mana? Asal dari mana? Tadi datang dari PJ ke, datang ke podcast ni? Boleh cerita sikit? Kalau datang dari PJ, hari datang podcast kan. Assalamualaikum, terima kasih Tuan Zafrul. Nama saya Aiman Azlan. Nama penuh Muhammad Aiman bin Azlan. Kukuk nak cek IC ke kan? Saya asal daripada Kelantan, tetapi membesar di Perlis. Sampai hari inilah saya duduk kat Perlis. Berkahwin pun dengan orang Perlis, bersekolah pun kat situ. Tapi saya banyak mengembara lah. Starting form 4 dah masuk MRSM, lepas tu masuk college kat Subang Jaya, lepas tu pergi Kanada pula. Buat bidang psikologi pula tu. Balik ke Malaysia dan menjadi seorang penceramah. Balik Malaysia dengan degree psikologi tu kan, orang ingat kita boleh selesaikan semua masalah. So 4-5 tahun saya buat kerja tu, saya dapati yang macam ada keperluan lah untuk saya sentuh isu relationship ni. Sebab saya pun dekat juga dengan isu-isu tu. Dan saya fikir untuk nak tackle benda tu, first saya nak kena top up diri dululah. So saya ambil master in counselling. Dan last year, graduasi Alhamdulillah selepas 6 tahun. Lama agak buat master tu. Dan berjaya mendapat lesen counselling lah. Sebagai seorang counsellor berlesen. Dan fokus saya memang kepada rumah tangga. Sebab nampak demand ada kat situ. Khususnya sebelum kahwin. Nak make sure waktu sebelum kahwin tu kita buat dengan cara yang betul, insyaAllah. Moga-moga dia akan membuahkan hasil nantilah dalam perkahwinan tu. Itu sedikit sebanyak lah tentang saya. Saya selalu tertarik bila ada sesiapa yang masuk dalam bidang ni kan. Akan tertanya masa kecil ada benda yang berlaku ke ataupun ada dorongan atau inspirasi kan. Mak ayah ke ataupun kecil-kecil break up dengan girlfriend ke kan. Lepas tu terus. Tak ada. Saya tak ada lah kisah macam tu. Tak ada Saya wish saya ada tau. Kisah break up. Tapi kisah cinta-cinta monyet tu ada lah. Darjah 3 kita letak-letak surat bawah meja tu memang ada. Tapi saya tak pernah lah merasai, serious boy-girl relationship tu. I think kerana umur 18, waktu tu tengah peak kan. Peak kita punya hormon, peak kita punya keinginan tu. Saya masuk satu seminar yang membentuk minda saya untuk fikirkan perkahwinan sebagai jalan terbaik. Itu umur 18 tu. Dan sejak daripada situ memang saya fikir kalau aku nak ada hubungan dengan wanita, dia mesti lalu perkahwinan dulu. Dia macam itu lesen dia nak kena lepas dulu. Baru boleh masuk. So, itu membentuk diri saya lah pada awal waktu saya muda-muda dulu. Saya tak adalah kisah-kisah yang macam tu.
ada kisah cerita monyet je lah, tapi boring. Tu cerita sekolah rendah. Tu tak best sangat. Kira isteri sekarang adalah girlfriend pertama ke macam mana? Isteri sekarang girlfriend pertama ke? Yang serious, she's probably the first and probably the last one too. Tapi dalam proses ta'aruf tu adalah saya consider wanita-wanita yang lain, sebab kita proses ta'aruf tu kan sedang mencari. Betul. So isteri saya adalah wanita keempat yang saya ta'aruf. Ta'aruf bukan masuk girlfriend tau. Saya tak dating dengan salah seorang pun. Tapi kira cuba tak jadi. Yang keempat, wife saya baru jadi, alhamdulillah. Mungkin ada mungkin perkataan ta'aruf ni mungkin orang pernah dengar kan, tapi mungkin adakah mungkin boleh explain sikit kan ta'aruf ni? Is it dating secara Islam, keluar tapi tak boleh pegang tangan kan? Adakah ini semua Aiman pergi dating 4 kali dengan perempuan lain ke macam mana? Berceritakan apa ta'aruf tu? Boleh. Ta'aruf ni dia just perkataan bahasa Arab yang bermaksud berkenalan. Tapi memanglah bila kita kata ta'aruf tu adalah bunyi Islamiknya kat situ, betul? Cuma bila saya nak kata yang saya ajar ta'aruf bukan ajar dating tu hanya semantik sahaja. Kerana bila saya sebut dating, dalam minda akan fikir benda lain, betul tak? So saya sebut ta'aruf. Tapi bila saya terangkan tu, konsep dia sama sahaja. Kita berkenalan untuk nak kahwin. Cuma kaedah sahaja yang kita cuba selarikan dengan Islam. Tapi niat sama. Kalau you dating pun niat sama juga. Nak berkenalan untuk kahwin. Tapi kaedah je yang kita ubah. So kaedah kita, kaedah yang memang menjaga batas. Tidak ada yang romantik-romantik sangat. Lebih fokus kepada yang fundamental. Bina yang penting dulu. Baru yang lain akan ikut. Benda-benda macam tu lah kita ajar. So itu yang saya buat. Pada waktu saya ta'aruf dengan wife saya pun. Fun fact, wife saya sebenarnya classmate saya dulu. Sekolah menengah dulu. Ni high school sweetheart ke? Daripada jauh dah minat ke? Tapi ada batasan dia ke macam mana? Rasa minat waktu sekolah menengah tu ada, but nothing serious happen lah. You know, kita orang graduasi SPM semua tu pakat buat hal masing-masing lah. So there wasn't like a real relationship pun. Cumanya waktu saya serius nak berkahwin tu, mulalah kita cari balik katalog kita tu. Katalog tu maknanya konteks lah. Bukannya saya ada buku saya simpan, tak ada. Cari kat konteks kita, cari kat social circle kita, siapa yang kita kenal. Itu yang saya jumpa wanita pertama, kedua, ketiga. And then yang keempat tu saya jumpa wife saya tu. Kita macam mencari dan jumpa, tengok-tengok, pusing-pusing. Lah, ini classmate aku waktu form 2 dulu. So daripada Perlis juga. So, kita sampai pergi Kanada, dia pergi UK. Dalam kali yang duduk dekat-dekat juga yang dapat. So orang kata jodoh tak ke mana, sebetul lah tu. So okay, saya nak tanya sebab dia kata kalau orang yang bertaaruf ni selalunya mak bapak dia orang strict kan, dia orang dibesarkan dalam satu environment yang Islami, keluar tak boleh, ni tak boleh kan. So your parents macam mana? Dia orang strict? Bapak saya, ya Allah, bapak saya you tengok memang janggut dia panjang lagi dari you. Memang. Tapi bapak saya chill. Dia nampak je macam garang, tapi dia chill sebenarnya. Orang janggut ni memang chill selalu. Kan? Betul. Tapi orang nampak macam kita ganas. Tak ada lah. Dia chill sebenarnya. So apa yang saya dapat daripada ayah saya adalah personality saya. So kalau nampak saya macam jenis macam ni, suka melawak kan, ayah saya sebenarnya macam tu. Tapi you takkan tahu daripada jauh. Nampak dia seorang yang selalu pakai kopiah dengan janggut panjang kan. You rasa dia serius je kan. Tapi tak. And I think dari segi hubungan perkahwinan, nak relate dengan that point kan, walaupun dia ada chillness itu, at the same time dia juga ada strictness dari segi halal haram. Okay, yang tu no compromise. Okay, so dekat rumah saya waktu membesar memang bab halal haram, bab kebersihan, semua benda tu memang dititik beratkan lah. Lebih-lebih lagi kalau kat rumah tu ada 6 beradik lelaki. Boleh imagine tak? So tahap kebersihan dia tu. Adik-beradik semua lelaki? 6 orang ke lebih? 6 orang lelaki termasuk saya. So 6. Campur bapak 7 lelaki kat rumah. Kesian kat mak saya kan. Tapi itulah nak kata tempat saya membesar. Dan kami membesar dalam keadaan memang kena pentingkan solat, bangun subuh semua tu kan, and pentingkan kebersihan semua tu. Itu trend kami untuk nak jaga batasan-batasan agama yang basic-basic tu. Termasuk juga bila nak berkawan, mak saya akan check lah kawan siapa semua tu kan. Dia orang maybe strict kat situ. Tapi dia orang chill dalam benda-benda seperti macam, you know, in life, you laugh, you smile, you take it easy. And dia orang tak macam strict, you kena jadi doktor. No. They let me lead my own life. Dia benarkan saya pilih nak jadi psikologi punya student dan sebagainya. Walaupun waktu tu dia risau juga. So, dia ada balance lah, I think, di situ. Antara strictness dan juga relaxedness tu. So, dia jadilah dapat orang macam ni. Macam tu. Okay.
So mungkin boleh bercerita like apa pilihan kenapa memilih untuk pergi Canada untuk belajar psikologi? Right. Kenapa pilih Canada? Okay, long story short, I did not choose Canada, Canada chose me. Okay. Maksud dia, waktu saya dekat, zaman apa tu? College. Okay, zaman college, kita pilih kita punya bidang. Dan waktu tu saya ada scholarship dengan JPA. So, saya pilih bidang saya, bidang science. Sebab saya ni orang yang agak nerd lah. Okay, nerd geeky type. Memang dulu memang suka lah trivia, National Geographic, science benda memang suka. So, saya masuk bidang sains, khususnya bioteknologi waktu tu, 2009. So, bila saya pilih bioteknologi, scholarship yang pilih negara. So, dia pilih Kanada. So, itulah cerita dia. Tapi bila saya ke sana, saya dapati yang bidang sains saya minat tu bukan sains kebendaan. Ini waktu first year lah, baru saya sedar. Saya minat sains kemanusiaan. So, dekat Kanada tu lah saya discover psikologi. Sebab psikologi, a bit technical lah. Dia di bawah jabatan sains kat situ. Dia bukan social science. So, saya boleh just tukar je lah. Pasal sains ke sains kan. So, bila saya tukar tu, saya dapati, ni lah sains yang aku nak. Bukannya sains kita main guna beaker tu, tapi sains kita nak mendengar orang, memahami orang. Dan bila saya masuk first year psikologi tu, dikira sebagai satu turning point and tak ada keraguan dah padanya. Kira macam dah hak dah kat situ. Ainul hak dah kat situ. Dan I change my major and the rest is history lah. So that's my Canada story. So 4 years kat situ, grad dengan Canada degree, balik ke Malaysia, I use my degree to my advantage lah. Banyak orang kalau dari segi bila dia balik dia nak praktis kan psikologi semua, normally dia akan berpusat di Kuala Lumpur. Ya ke? Ya, normally ramai jangan kaunselor pun kalau dia berpusat tempat lain pun dia dihantar ke sana kan, ke sana kan. They always want to come back to KL kan. Tapi I think you buat sesuatu yang against the trend. Ya. You berpusat di Perlis. Ya, betul. Negeri tu kan. Betul. Yang sekarang ni dalam spotlight dapat banyak kan. Tapi mungkin cerita kan the decision kenapa you decide untuk nak bertempat ataupun your HQ di Perlis. So, I am, betul, bertapak di Perlis. I'm one of 8. So, memang bertapak di Perlis. And the reason why is for family reasons lah. So, saya sebulan selepas saya graduate, saya berkahwin. And waktu berkahwin tu, memang saya dengan wife decide lah nak duduk dekat mana. Right? KL boleh jadi, Perak boleh jadi. It could be anywhere, right? You dah baru start nak kahwin kan. And we both decided we want to be in Perlis. We grew up in Perlis. We know Perlis macam mana. And bila fikir tentang nak membina keluarga, we still believe Perlis is the best place for us lah. Ada orang tanya juga, tak pernah try ke, tak nak try ke KL. So we did try KL, to be fair, selama 6 bulan. And memang hipotesis kami tu terbukti bahawa city life is not for us lah. Okay. So kami decide untuk stay in Perlis. And menarik juga bila Zafrul kata saya buat keputusan yang agak pelik. Actually that's kind of like my life motto, I guess. Saya suka buat benda yang orang tak buat. So like for example, waktu saya nak pilih universiti dekat Kanada tu, you boleh pilih universiti, right? Saya pilih universiti yang tak ada orang Malaysia. Okay. Which is macam kawan-kawan pilih ikut kawan dia nak ada geng-geng Malaysia kan. I pilih tempat yang tak ada orang Malaysia. Because bukan saya benci orang Malaysia, tapi saya nak experience the actual what's life is like dekat di luar negara. So I want to be far away from home lah in a way. Tapi ada je kawan Malaysia, bukan tak ada. Tapi memang tak ramai. And then saya waktu first year, selalunya kita duduk kat asrama yang dia sediakan kan. Saya pergi sewa kat luar. Dan sewa kat luar, duduk kat basement. Pelik pula kan. And then pilih psikologi. Pelik juga. This is like 2009. It wasn't like a trend yet lah in Malaysia. Sekarang alhamdulillah lah. Nampak orang makin sebut tentang mental health, psychology. So I really like that. But back then, orang tak sebut-sebut lagi. So the only reference saya ada tentang psikologi pun daripada media je lah. Movie or whatnot, kita nampak terapi baring tu kan. That's the only reference I have. But saya just baca je. Universiti dah ada buku dipanggil academic calendar. Bukan kalender macam Ogos, September semua tu. Kalender dia tunjuk semua subjek yang ada kat universiti tu. Saya pilih psikologi, saya tengok apa description dia. About understanding human behaviour. And I'm like, menarik. About understanding abnormal behaviour. Menarik. So saya baca, menarik. Saya pilih. Even though, yelah, bila kita nak buat keputusan, kita minta review dulu, betul? So saya tanya kawan saya, pernah ambil psikologi. A few lah of my friends. Yang non-Malaysian.
Semua kata jangan ambil. Pasal nak nampak pattern dia? Jangan ambil. Kenapa? Lagi saya nak ambil. Oh, memang against the trend ni. Saya suka buat benda orang tak buat. Tapi I guess my love of adventure kot. Tapi it was a good decision for me because even though kawan-kawan tak galakkan, saya buat juga kerana I believe in the subject. Saya baca dia punya description, it's interesting to me. And bila saya belajar, it's interesting to me. I find it beneficial, meaningful. And saya terus belajar lah. Saya tak kisah pun nanti nak kerja apa semua because I believe in one thing. Ini juga benda pelik lah pasal saya kan. Kerja ni bagi saya, bila ada masalah you boleh selesaikan, you ada kerja. So everybody ada masalah dia boleh selesaikan. Big or small lah. Just a matter of mencari peluang untuk nak selesaikan for other people in a way yang diorang sanggup bayar you. That's kerja. Right? Apa yang you buat is kerja because you are solving a problem, orang sanggup bayar. Right? So that's how I live my life lah. Banyak buat benda yang pelik-pelik. But I like it. It's fun. Okay, so on that note, mungkin ada tak you buat decision yang pelik? Kenapa you dalam psikologi ni, you choose untuk nak fokus dalam rumah tangga atau relationships? Was that also a pelik decision? It was a pelik decision in how I did it. Okay, so usually kalau katakanlah you nak masuk rumah tangga, isu rumah tangga and so on and so forth, maybe you create like a foundation or you base dekat KL banyak ada tempat-tempat you boleh jadi penceramah motivasi and things like that, masuk TV and so on and so forth. I do that, but my main thing adalah I do grassroots thing di mana I use social media and I build my own business around it. A small business lah, a one-person business di mana I provide a service where I help you figure out macam mana nak kahwin in a way yang most strategic and less risky, so to speak. And that's the service I provide. And that's how I earn my living lah from doing that. So using a psychology degree that I have to, understanding of human psychology, tambah pula dengan my qualification in counselling, you put those two together, and tambah pula dengan my own need for adventure. Saya tak suka benda yang tak mencabar. So I started a business around that, around nak membantu orang kahwin. But not in a way yang saya buat platform cari jodoh. Bukan. Platform cari ilmu. So that I teach you how to do it and you do it yourself. Macam tu. So in that sense, memang pelik lah apa saya buat ni. Sebab ramai orang kata, oh ni platform cari jodoh. Nope. It's not platform cari jodoh. It's cari ilmu dulu, then you cari jodoh after that. I think kalau you dalam bisnes rumah tangga ni, orang akan automatically assume yang you boleh cari jodoh. My Sakinah pun sama juga. Yeah, dia akan datang ni, oh ni boleh cari jodoh ke? I'm looking for a spouse, I'm looking for a partner. The answer is yes. Boleh nak guna My Sakinah cari jodoh, but not directly. You have to go through the process and hopefully hujungnya tu jumpalah you punya partner, right? So that's the idea, and that's the, I think, to your point yang pelik sedikit lah. Because bila I ask around, even some of my book publisher pun kata, in Malaysia probably you're the only one buat benda ni. I'm like, huh? Really? That's my book publisher yang kata benda tu. So because I don't know the statistics, I just look around and see macam tak ada orang buat je, saya buat lah. So that's how I do my modus operandi lah. Nampak tak ada orang buat je, saya buat lah. Macam tu. Bukannya macam, tapi tak ada orang buat. Kalau bagi saya ubah inflection tu. Tapi tak ada orang buat. It's the same sentence but you change the inflection because the way you think berbeza lah. So sama juga bila ada isu tentang orang nak kahwin tapi tak kerti nak kahwin. What's the platform for them? Tapi orang yang nak bercerai ataupun ada masalah rumah tangga ada banyak platform, right? Yeah, you have counselling, you have My Sakinah, you have a lot of platforms, which is great. The platform to cure the marriage. But what's the platform untuk nak prevent the things from happening to begin with sebelum kahwin tu? Well, kita ada kursus pra-perkahwinan. Great, teruskan. But apa yang supplement benda tu dengan benda-benda lain supaya ia menjadi lebih lengkap? That's the part where saya nampak saya boleh masuk lah. And that's what I'm doing right now. Yeah, so I think that's also the reason kenapa kita invite you in, kan, to value add. Because dalam isu rumah tangga ni memang ada banyak masalah yang kita dah dapat melihat, right, not just from My Sakinah punya standpoint, right, tapi kita sekarang ni pun social media pun you can see macam-macam problem kan sekarang, tengah panas isu artis-artis kita yang bercerai ni. Okay. So saya nak share sikit lah. Beberapa masalah berkenaan dengan komunikasi rumah tangga ni. Mungkin you boleh pick satu dan you boleh orang kata mendalami isu-isu ni kan. So satu dia kata masalah kita temui ialah komunikasi yang lemah
kan. Komunikasi tidak berkesan menyebabkan salah faham, kekecewaan dan isu yang tidak boleh diselesaikan. Right. Dan ada juga konflik yang orang kata tidak boleh diselesaikan, dia unresolved issues yang perpetual. Dia daripada start perkahwinan sampai ujung tu ada je kan. Jadi ini memberi gambaran kepada pasangan that you're not the one for me sebab kita tak boleh resolve isu ni. Faham? Betul kan? Faham. And then menjadi pendengar yang kurang baik. Kan. Semua best-best ni cukup masa ni. Kan. So macam nak cakap semua je. Kita pilih satu je. Kita kita podcast ni memang memang masa memang tidak mengizinkan. Kan? Betul. Maknanya orang kena dengar lagi lah. Okay. So yelah, dia orang tu cakap dia tak dengar pun. Dia dah fikirkan tentang dia punya respons lah. Ya. Kan? Listen to respond, not listen to understand. Betul kan. And then orang kata corak komunikasi yang negatif. Kat sini pun saya rasa penggunaan kaedah komunikasi yang tidak kurang baik seperti kritikan, defensiveness kan, penghinaan dan juga orang kata stonewalling kan. Ya. Macam tu. Mengelak daripada perbualan yang penting, dia buat avoidance. Right. Kan? Dia tahu ada isu, kita tak apalah, kita tak nak gaduh kan. Dia betul sweep under the carpet je. Kan. So kat atas orang kata bila nampak itik tu dapat tenang, tapi bawah tu kan. Hati tu itik yang sedang berenang kat kaki bawah dia tu. Pertikaian kuasa, power struggle, konflik yang timbul dan ketidakseimbangan kuasa ataupun kontrol isu lah, memberi kepada kesan decision making. Yalah macam ni kan, husband and wife kadang kita siapa ada balance dua kepala besar. Dua kepala besar ni kan. So dari segi komunikasi lah, dan kepada mungkin para suami kan, mungkin Tuan Azman boleh ceritakan apa isu yang Tuan rasa paling ketara untuk para suami di luar sana untuk kita discuss dalam episod ni. Well, kalau saya nak pilih satu je lah kan untuk kita nak bincangkan, I think one of the biggest issue yang kita lelaki hadapi adalah dari segi resolusi konflik tu lah. Kerana kalau lihat trajektori daripada cara kita dibesarkan secara umum, bukannya nak kata semua orang macam ni, tapi umumnya on average kita dibesarkan memang menjadi lelaki yang keras. Tak feeling, tak emo-emo. I mean saya tahulah, saya 6 beradik lelaki kot. Memang tak ada emo-emo lah kami ni. Right? Tetapi yang itulah skill yang diperlukan untuk kita nak memperhalusi perkahwinan kita bersama isteri. Kerana isteri kita emosional. Tapi ini yang punchline dia. Tak ramai wanita tahu. Lelaki emosional juga. Cumanya kita berbeza dari segi bagaimana emosi itu kita proses. Itu sahaja. So bukan nak kata kalau nampak lelaki tu muka ketat, tak menangis, tak tunjuk senyum pun tidak, makna dia tak ada emosi. Tak, dia proses emosi berbeza. Saya bagi satu contoh. Ada kajian menunjukkan dalam kajian depression sebagai contoh, depresi. Kalau saya kata orang yang depressed, dalam kepala Tuan Zafrul tengah bayangkan orang yang macam mana kalau tengah depressed? Oh, dia mengasihkan diri. Dan dia tak nak bercakap siapa-siapa. Tak nak cakap senyap. Dia tak berdekat senyap. Muka dia macam mana? Oh, muka dia kerut-kerut lah. Muka ketat. Sedih, right? Muka ketat, muka sedih kan. Right. So that's typical yang orang faham bila cakap depression. Tetapi kajian ni menarik pasal dia tunjukkan perbezaan jantina. Dan dia dapati women normally dia tunjuk depression macam tu. Sedih, dia menangis, menyendiri, so on and so forth. Lelaki menunjukkan depression bukan pada ekspresi kesedihan, tapi pada ekspresi kemarahan. Dia tunjuk dalam bentuk rage, tunjuk dalam bentuk panah-baran. Tapi kita tak interpret tu sebagai kita tengok lelaki panah-baran kata, oh kesian dia depressed tu. Tak kata macam tu. But deep down, bila kita gali-gali, rupa-rupanya itu punca dia. So apa kita lihat kat sini, ada satu isu yang saya rasa semua lelaki kena mula dengan muhasabah diri balik lah. Iaitu tentang adakah aku merasai dan juga mengekspresi emosi aku dengan cara yang orang boleh faham bahawa ni yang aku tengah rasa. Sebab kalau kita keluar marah, orang ingat kita marah, tapi kita sebenarnya sedih atau kecewa atau takut atau kita rasa jealous. Tapi sebab emosi itu tak macho, maka dia tak keluar sebagai benda-benda tu. Dia keluar sebagai marah je. Marah, controlling, ego, demanding. Bukan nak kata semua lelaki macam tu. It's just for reflection.
check dulu yourself. Adakah when I'm sad, am I showing sadness? Bila saya marah, obviously marah senang je for lelaki nak show. When I'm happy, am I showing happiness? Kadang-kadang lelaki happy pun tak nak tunjuk. Macho kan. Kena control lah kan. Mana boleh excited sangat tu ya. Mana boleh excited sangat tu ya. So, this kind of idea of masculinity ini perlu diperiksa semula. Saya tak kata kena buang. Jangan buang. Masculinity itu penting. Tapi kena periksa semula. Supaya kita dapat balancekan antara masculinity yang gagah dengan ada juga elemen of kelembutan. Macam Rasulullah. Kan? Rasulullah gagah. Pergi perang, general peperangan, pemimpin. Tapi dia senyum, ketawa, menangis. Right? Omar pun sama. Omar lagilah gagah sampai orang lari daripada dia. Tapi dia pun menangis juga. So this balance is important, especially bila masuk rumah tangga yang memang naturally akan penuh dengan emosi. And we need to communicate this. Nah, tadi tu baru satu hal tau Zafrul. Itu baru nak mengenal, nak memahami emosi diri. That's the first part kita kena buat. Kadang-kadang emosi sendiri pun tak faham. Tapi adakah sebab dia orang para suami atau lelaki lah kan, cara dia nak, orang kata, nak manage dia punya perasaan dan dia punya cara dia punya reaction tu, right. Dia hanya tahu okay, aku kena gaduh, marah, gaduh kan. Mungkin adakah ni sebab dibesarkan oleh kaum-kaum lelaki dia yang lelaki kan, anything dia jom gaduh, anything dia gaduh. Lagi kalau dari segi culture Melayu kita ni Ya, betul. I mean, tak usah kata jauh-jauh lah. Saya dengan 6 beradik pun memang kita orang bergaduh tumbuk sepak biasa je. Tetapi bukan nak kata itulah yang kita patut galakkan untuk lelaki menjadi. Tetapi at the same time, saya just nak balancekan the equation. Penting juga lelaki untuk mengetahui kuasa dia. Like, kalau kita tengok, kita go back, okay, kepada budak-budak lelaki. Budak-budak lelaki dalam unsur permainan dia perlu ada what we call rough and tumble play. Physical play. Perlu ada. Lebih-lebih lagi lelaki energi dia lain daripada budak perempuan. Budak perempuan yang saya ada tadika, so saya nampak budak perempuan dia suka main dengan doll, dia suka main cakap-cakap, play house. Lelaki dia akan lari. Lelaki akan lari. Tapi kita akan chop lelaki ni macam, nakalnya budak ni, budak ni tak duduk diam ke? Tapi itu lelaki. Lelaki has the energy dia kena keluarkan. So, penting untuk lelaki membesar mengetahui that I have this power. But, I need to use it wisely. So, kita balance kat situ. So, bukan nak kata kita nak membina lelaki yang lembek. Tak. Bukan nak kata kita membina lelaki yang tak kerti nak melawan bila mana perlu. You want to protect your family, for example, kan? Sometimes you may need to defend yourself physically. So, kita bukan nak yang itu. At the same time, kita nak lelaki yang ada in touch dengan dia punya, dare I say, feminine side, supaya dia masih lagi boleh lembut dengan family dia. Bila cakap pasal komunikasi, khususnya bab tadi kan, cakap pasal stonewalling, right? Kajian menunjukkan, ini kajian daripada Dr. John Gottman yang buat kajian ni, kok siapa nak check lah kan. Stonewalling, maksud dia dalam bahasa mudah silent treatment lah. Gaduh, saya shut down, senyap. 2-3 hari, seminggu 2. Ada kes yang saya pernah handle, dia stonewalling dia punya pasangan selama bertahun-tahun. Duduk sebumbung tau. Ada anak. Tapi sudah stonewalling bertahun-tahun. Meaning tak ada meaningful communication. Apa jadi kat isteri dia? Stonewalling bertahun. Kalau apa perempuan jadi, stonewalling Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi ya Karim. Kesian. Kita boleh kata kesian lah. Boleh nampak. Perempuan stonewalling seminggu pun saya rasa dia orang dah boleh. Dia beza. Menarik tau. Stonewalling memang majority, on average lelaki banyak stonewalling daripada wanita. Right? One possible explanation kenapa lelaki buat silent treatment adalah mungkin dia tak kerti nak handle in any other way. Sebab kalau tak dia handle guna penumbuk. So daripada aku handle guna penumbuk, better aku senyap. Right? Tapi it's not better pun. Kerana once you stonewall your partner akan rasa diri dia lagilah tak dihargai. Macam aku tak wujud bagi you. So it hurts even more. Psychologically speaking lah. It may not hurt physically, tapi psychologically it hurts. Dia boleh, orang kata, mendalam ataupun cut deep kan. You tak nampak luka tu pasal luka tu tak berdarah, right? But itu yang akan lead to what you say, lama-lama akan tawar hati tu. When you stonewall, jadikan ia habit, so lain kali we cannot have any discussion lah. Pasal every time I bring something up, you stonewall. I bring something up, you stonewall. Asalkan isu itu sensitif sikit je, stonewall. Because you don't know how to handle it any other way. Itu saja.
You need more tools in your tool belt, sebagai seorang lelaki untuk nak handle bila mana, okay, this is a tough issue, how do I address it tanpa aku guna anything physical and tanpa aku stonewalling. So that's the way yang kita kena lihat lah. But interestingly, you mentioned perempuan, right? Dalam kajian Dr. John Gottman juga, perempuan jarang stonewall, right? But when they do, beware. Sebab wanita ni dia punya tahap ketahanan lebih sikit. Tapi kalau dah sampai ke tahap dia pun stonewall, meaning she's at the edge. So beware lah kalau sampai ke tahap tu, dia punya hubungannya is not a good sign. So kita para suami kena betul-betul berjaga-jaga, beware. Jangan sampai isteri pula stonewall bagi silent treatment. So okay, saya rasa macam stonewalling ni, silent treatment ni dia punya, kita nak orang kata nak solusi dia lah. Rasa ni macam complicated, kompleks kan? It is. Boleh tak bagi kalau ada masa, kita pun kekurangan masa kan, tapi apa satu atau dua tip untuk nak macam mana kita nak atasi untuk para suami, boleh, right, supaya dia boleh berkomunikasi. Ni kita rasa itulah macam dalam komunikasi ni, itu komunikasi bila time biasa satu hal. Ya. Komunikasi masa konflik ni. Masa betul. dia dah macam waktu aku dah macam tak tahan, macam mana dia nak komunikasi ni masa dalam stonewall. Apa cara-cara dia? Right. So we can go deeper into this, tapi to give a simple benda yang kita boleh practice sekarang, right? So but it takes time untuk nak benda jadi biasa. So be patient with yourself. Bila kita nak stonewall, apa berlaku dalam badan kita panggil emotional flooding, banjir. Dibanjiri emosi. That's why you macam tak tahan. You dibanjiri emosi. Waktu tu memang tak boleh fikir waras sangat. Waktu tu memang bukan masa nak discuss. Bukan masa diskusi. So at that time, waktu tengah emotionally flooding tu, you kena bagi tahu dekat partner that you need a time out. But the way you bagi tahu tu penting. So you have to, waktu tenang ni kan, discuss dengan wife siap-siap. There's a time bila mana abang akan rasa overwhelmed. Okay, during that time, abang akan bagi tahu dekat sayang, I need a break. So you can have that discussion. So bila jadi benda tu, you tahu I need a break. Wife dah faham. So go take your break. Okay. And take your break sebab cara cakap ni kena time masa tengah okay lah. Mestilah. Dia kalau masa marah tu tak ada harapan tu. Kalau bangunan terbakar, kita prepare filter sebelum terbakar. Kita ada fire drill. Right? Okay, nice. Fire drill. Similarly, kita nak prepare for that to happen. Because it will happen. It will happen. Especially kalau you dah nampak dah pattern tu dah keluar, lagi you kena prepare. So bagi tahu awal. And then once you dah ada your break tu, you have the responsibility to calm yourself down. Pasal you tengah banjir, right? So air tu kena pergi somewhere. Calm yourself down. Kita panggil self-soothing coping mechanism. Sama ada you pergi exercise sikit, solat 2 rakaat, ambil wudu, pergi driving, makan apple, tidur sekejap, whatever lah. Yang sehat. Bukannya pergi merokok. Tapi yang sehat lah. Macam saya, my method of choice adalah driving. Saya keluar, pernah berlaku lah a few times. So wife saya faham, saya keluar, and time tu saya marah dengan anak. Marah dengan anak. Dengan anak boleh juga. So kalau call Aiman ni tahu ya, saya tengah driving ni, faham je kan. Jangan kacau, tengah driving. Okay bro, aku call you back later lah. So saya marah dengan anak ada buat something lah, saya macam overwhelmed waktu tu. Lepas tu wife kata, abang pergi driving kejap. So I keluar, I kata half an hour I'll be back. Saya kata half an hour I'll be back. So saya set jam. Saya keluar driving, tak pergi jauh pun, kita round taman je. Round taman, saya buka YouTube, saya dengar video-video komedi. Nak bagi laughing balik. Nak bagi senyum, laughing balik. Setengah jam, pusing taman je. Memang jiran nampak mungkin pelik lah kan. And then after setengah jam, saya balik. I'm dah calm down and then we can talk. That's how you do it lah. And if you change this behavior kepada this pattern, lama-kelamaan stonewalling tu akan jadi berkurangan lah. Ataupun when it happens, you know what to do instead of senyap dia seminggu 2. Dia tak boleh seminggu 2. You kena tahu nak tenangkan diri cepat. You cannot minta, boleh tak cuti seminggu jadi suami? Tak boleh. 1 hour, 2 hour okay lah. Sampai bahaya hari ni, I don't think so. So, saya ingat itu satu tip yang sangat baik tu, kan? That means kita kena minta time out lah. Dia tak boleh cuti. Kan? Dan kena komunikasi yang tu. Lah. Janganlah anggap faham je lah apa abang nak. Tak boleh. You have to communicate that. Saya suka istilah fire drill. Fire drill sebab mungkin kita tengah membakar dalam diri kita. Saya ada tengah bakar ni, hati kan tengah bakar ni. Syaitan kan api. Betul. Kan?
So tengah fire drill ni, I need a break, saya nak pergi mana kan. Saya pun ada, saya punya soothing mechanism. Saya ada 2 lah. Saya akan pergi ke masjid. Masya Allah. Tu saya akan lepak kat masjid tu. Sekejap, ada rakaat ke. Lepas tu saya kena pergi mamak minum teh tarik. Okay. Ini saya punya ni kan, macam saya tengok lah. Ada akhirat, ada dunia sekali. Nice. Betul, tengok bola, replay ke apa kan. Jangan tim saya tengah kalah that week, dan tak boleh lah tengok benda lain lah. Kan? Kalau kalah lagi marah. Kalah lagi marah. Berapa lama agak buat yang tu? Average time dia nak tenang. Tapi itulah mungkin satu benda yang you mention tadi tu, you kata you bagi timer. Yes, I do. I'll be back in half an hour. Saya tak bagi timer. Kadang-kadang 2-3 jam pun ada. Because I don't want my wife to overthink. Betul. Nanti kan dia kata bila suami aku nak balik. Satu hal lah pula. Dia resah kat rumah tu, right? Saya kena tambah tu lah. Saya kena timer. I will be back in 1 hour. I will be back in betul-betul time kan. 1 hour kita balik. Right. Because waktu tu tengah genting. Dia pun mesti risau. And dia faham kita perlukan masa, right? Yes, so dia ada element of trust kat situ. Once you kata you nak ambil sejam and you come back after sejam, wife akan jadi more secure. Sebab dia kata bila husband aku tersejam, dia akan main balik sejam. So lama-lama dia akan trust you more. So when you say something, you are a man of your word. So it builds more trust kat situ. Saya rasa kita perlukan lagi banyak episod ni. Tak cukup lah, Zafrul. Tak cukup. Betul. Mana boleh. Jadi sebab tu saya memang sangat teruja dan berterima kasih kepada Tuan Aiman kerana sudi bersama kita dalam program akan datang, program transformasi. Di mana kita Tuan akan buat 10 episod kan? 10 episod, kita boleh one by one, kita boleh bantu para suami. Terutamanya saya stonewalling ni. Memang banyak. Saya pun selalu buat kat saya pun. Saya pun sama lah, Zafrul. Sama je. Jadi kita akan bantu para suami dalam program akan datang, insya-Allah, kan? Program transformasi 10 episod ya. Dalam yang akan bermula sebentar, tak lama lagi ya. With suspense-nya. Okey. Jadi kepada saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar yang mungkin tak tahu. Tuan Aiman ni datang jauh ni, baru datang daripada Perlis ya. Dia cakap dia Perlis, kita baru harum manis gini. Kita tengah syuting kat KL ni, jadi dia sampai. Saya terima kasih. Ribu-ribu berterima kasih lah sangat-sangat. Sama-sama. Yang sanggup datang, dan InsyaAllah kita akan berjumpa lagi kan. Jadi kepada kita punya pendengar di luar sana yang masih setia ke penghujung episod ni, saya harap episod ni memberi banyak manfaat, terutamanya kepada para suami yang ada masalah yang kita bincangkan. Dan kalau anda nak tip untuk apa-apa lagi tentang rumah tangga anda, nak memperkukuh rumah tangga anda, ikuti kami di media sosial, dan jangan lupa untuk join program transformasi perkahwinan yang akan dilancarkan tak lama lagi. Dan kepada kita punya pendengar setia, jangan lupa subscribe, share, dan juga berikan komen-komen anda kalau anda ada isu-isu dari stonewalling ataupun apa-apa isu komunikasi di ruangan komen. InsyaAllah kita akan berjumpa di episod yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.